Hai, Assalamualaikum. Hari ini kita ada satu misi. Kita nak apa? Ni, kita nak running engine Evo 9 baru siap. Ni lah Evo 9 milik Iowa, Anwar Taya. Baru siap buat engine, baru siap tukar 4 piston, 4 stone rope, bearing apa ya, semua bearing tukar apa semua. Jadi dah siap. Sekarang ni nak settle ni lah, nak settle running in. So hari ni perjalanan kami nak ke Pulau Pinang dan balik dalam masa 1 hari. Okay. Memang apa? Memang mencabarlah sebab kereta tak boleh lagi laju, kereta slow ya. Tapi kita akan cuba yang terbaik lah. Okay. Kita tengok. Sekarang ni masuk dia orang buat nombor plate. Kita tengok apa yang dia orang buat. Sebab nombor plate belakang tu kecil sangat. Kita bimbang takut kena CPJ ke apa. Okay. Nanti kita tengok apa yang dia orang buat dalam kedai ni sebelum kita berlepas ke Penang. Okay, ni lah kereta ya. Ni Evo 9 Iowa. Tapi dia guna body kit Evo 8 sebab dia ada 2 biji Evo 9. Satu dia buat Evo 8, satu dia buat Evo 9 lah. Okay, ni engine dia baru siap. Kita hintai. Nanti petang ni kita bagi tengok full engine dalam sekejap lagi. So sekarang ni kita kat kedai abang Khalid tadi. Kita buat nombor plate belakang. Plate belakang kita tukar lain. So okay, ni sedang buat ni. Ni tokai kedai. Okay lah. Kita buat konflik dulu sebelum apa-apa terjadi atas jalan. Misi kita berapa kilo ini ya? Hari ni kita jangka pergi balik dalam 800 km. Lebih kurang 750. Itu lagi. Kita pusing pula 3 keliling. Ni ayat klik ni cukup kilo lah. Ni cukup lah. Sebab kita lah ni ada 500 dah. 500 kilo dah. Jadi memulanya misi jauh dah ni. Anak-anak tak ada gapo lah. Kita balik ni nak tuning, nak dyno kan? Ya, betul. And then expectation berapa horsepower ni Wan? Masih banyak Cukup 430 tu dah 430 430 dengan bagi standard tu. Okay, sebelum memulakan perjalanan, kita pastikan nombor plate berada dalam spek yang betul. Okay, dah pasang dah. Kita dah boleh bergerak dah. Okay, kita first stop kita di Petronas. Di Petronas di Pasir Putih, Kelantan. Kita review, kasih penuh satu tangki. Tapi untuk running ini kita guna 97 atau 95. Okey, dah penuh satu tangki, kita akan bergerak ke Penang. Maknanya 0 km dia akan bermula di sini lah, di Pasir Putih. Penang, here we go. Yeah. Di perjalanan dah bermula daripada Pasir Putih, 0 km Pasir Putih. Destinasi kita nak running engine hari ni ke Pulau Pinang. Tanda 20391 odometer. Kita ke Penang, on the way ke Penang. Tak tahu pukul berapa sampai ni. Tidak melebihi 3. Tidak melebihi 3,000. Tidak melebihi 3,000. Speed tidak boleh melebihi 200 km sejam. Luncur. Inilah kru-kru kita ini yang terlibat dalam trip running ke Penang. Iowa, saya dan Epo. Itu dia ini. Sebab nak ikut kita ni. Okay, nanti kita akan update perjalanan. Kita berhenti makan apa semua, kita akan update semua sampai ke Penang. Jadi lawn ini kita boleh naik 100 je dah ni. 100 km sejam. Sejam saja. Jadi kalau berlipat aku kaki lintas-lintas. Artinya tidak melebihi 3,000. Jadi bertambah lah. Lagi tu. Doakan keselamatan kami ya. Nampaknya cuaca tidak menyebelahi kita ni hari ni. Hari ni dijangka air pun penuh.
Sebab di Kelantan sekarang ni masih lagi dalam musim tengkujuh ya. Ya. Kita masih lagi belum lepas lagi musim banjir. And then now kami menghala ke Macang. Hujan lebat. Pemandu dah bertukar. Sekelip mata pemandu bertukar. Ngata dah. Pemandu dah bertukar sekelip mata saja. Kita cuba sejauh mungkin saya boleh drive. Mungkin sampai Penang lah. Sekarang kami kat Tanah Merah. Tapi masih lagi hujan lebat ni. Bukan hujan lebat, hujan makin lebat. Terus dah ke pagi dah budak je. Tu lah. Ni kalau jadi gelombang ketiga ni, tak tahu macam mana nak balik. Kita sampai ke tempat yang paling banyak kena angin tahun lepas. Di sini tempat kita langgar kerbau dengan Ibu Nai. Time tu Ibu Nai baru siap. Kita nak kena lah ni, ingat kita ada urusan. Ni lah tempatnya ni. Kerbau dia keluar daripada tepi ni, terbang sini. Tapi hujan masih lagi lebat. Hujan masih lagi cuaca masih lagi teruk. Inilah Kita ni hari ni banjir. Lepas tak. Mari mana air banyak kita semua ni? Hujan pun tak lepas banyak hujan. Kita sekarang dekat depan UMK Jeli, dekat nasi kerabu special Kak Apah. Perjalanan ke Penang hari ni memang mencabar betul. Kita makan dulu. Yalah, hewan apa dengan makanan favourite dia, kambing. Gula pohon. Kerabu ada, ayam bakar ada. Macam-macam lauk kat sini. Kedai nasi kerabu Kak Apah depan UMK Jeli. Jentera kita ada sini. Kita jauh lagi perjalanan, tak sampai suku lagi, tak sampai 10% lagi perjalanan nak pergi ke Pulau Penang. Pergi ke Penang hari ni, nak ENJ. So kita makan lah. Okey. Sambung lagi perjalanan. Baru siap makan nasi di depan UMK Jeli. So jalan sini ada rosak sikit. Kita sambung. Kita dalam 20 km lagi nak naik Banjaran Titi Wangsa. Kalau dulu dia dikenali sebagai highway apa? Banjaran Titi Wangsa tu highway Tak kisah. Kita tahu dah. Highway Timur Barat. Saya tak ingat. Dia ada nama dulu lah. Sebab dulu area tu dia black area. Dia boleh, kenderaan boleh lalu daripada pagi pukul 7 pagi sampai pukul 7 malam sahaja. Dululah zaman ada komini apa semua. Sekarang ni dah okey dah. Sekarang ni 24 hours dah open lah. Kita dah nak mula mendaki Banjaran Titi Wangsa. Sekarang ni kita berada di Gunung Ring Jeli. Inilah satu lagi kawasan jeram, kawasan peranginan di Kelantan. Tengok Gunung Ring diselubungi kabut hari ni. Hujan lebat. Nanti kita nak mari tengok ni Gunung Ring ni. Kita nak ni kawasan Gunung Ring. Dia jeram dia, jeram. So selepas ni Air kuat tu. Air tinggi, air dalam, hujan lebat. So lepas ni dalam 2 ataupun 3 km lagi kita akan start climbing lah. Banjaran Titi Wangsa, jalan yang penuh dengan cornering, penuh dengan climbing dan penuh juga dengan lubang lah kalau musim hujan. Harap lubang tak banyak lah. Hari tu kita last atas lalu jalan ni ada lubang lah. So hopefully everything went smooth. And then next stop ialah Banjaran Titi Wangsa, puncak Banjaran Titi Wangsa. Kita akan berhenti situ sekejap. Okay. Winding road of Banjaran Titi Wangsa. Kita dah mula climbing jalan berliku.
cornering ada, semua ada. Kita dah mula memasuki kabus Banjaran Titi Wangsa. Tengok, kita dah berada dalam kabus. Kita race to the sky dalam awan. Hari ni hujan teruk. Keadaan bukit ni pun tengok berkabus. Tapi jalan ni kalau tak hujan, ni lah tempat geng-geng kita guna untuk drive. Ni macam jalan toge kita ni. Di hari ni jalan agak licin dan visibility pun agak kurang sikit sebab berkabus. Saya rasa lagi 7 km nak sampai puncak, ataupun 10 km kita baru lepas terowong. Keadaan jalan masih lagi hujan dan licin. Tapi kabus makin tebal. Kabus kat depan ni makin tebal. Rasanya kalau kat puncak ni confirm penuh dengan kabus ni. Kita dah sampai ke puncak Banjaran Titi Wangsa. Dia panggil, dia ada RNA sini, RNA Titi Wangsa. Biasa ramailah orang berhenti sini tengok pemandangan. Cuaca pun sejuk Atas ni cuaca sangat-sangat sejuk. Tapi hari ni kita tak berhenti lah. Hari ni sebab hujan. Kalau berhenti pun kita tak boleh nak buat video apa semua Kita teruskan perjalanan ke Penang. Inilah arena Banjaran Titi Wangsa. Tengok, banyak kereta, penuh dengan kereta ni. Okey, ni puncak. Okey, selepas Banjaran Titi Wangsa ni kita akan turun bukit. Kita akan turun sampai ke Kenyir, sampai ke Tasik Banding. And then selepas Tasik Banding barulah kita akan climbing balik sampai ke Great. Okey lah. Sini bahaya sikit sebab sini downhill. Okay, kita sambung video di Tasik Banding pula. Kita dah sampai ke Tasik Banding. Ya, banyak air ni, air dalai kat Tasik Banding ni. Tengok tebing dia tu sampai ke pokok Sekarang tak nampak tanah Yep. Tasik Banding. Okay, we are now at Tasik Banding. Ni tempat nak pergi, nak naik boat. Houseboat tu, ada satu houseboat sedang berlayar. Nanti kita tak keluar saya ni, so yang ibu dia sini. Ya. Tapi dia tak takut dia kena angkat. Ni tempat naik boat di Tasik Banding. Okey, kita dah sampai ke Tasik Banding. Jauh lagi perjalanan kita ke Penang. Depan tu Tasik, depan tu Tasik Banding. Kereta okey lagi, running in condition. So nanti kita nak teruskan perjalanan ke sana, ke Great. Hey, kita dah lepas Banjaran Titi Wangsa. Now kita dah sampai ke Great. Dalam 10 km lagi kita akan sampai ke Great. And then selepas Great kita akan mendaki satu lagi banjaran, iaitu apa? Kawasan pegunungan, pembukitan Baling Highland. Lepas Baling Highland dah kita akan menuju terus ke Penang. Di Baling Highland. Ni area tanah tinggi Baling. Pokoknya daripada Baling Highland ni kita dah macam
meter lagi nak sampai Penang. Hujan dah berhenti dah. Daripada Pasir Putih naik Tanah Merah, Jeli, Banjarang, Derik, balik. Sampai balik baru hujan berhenti. Terus cuaca pun dah agak baik dah. Dah agak cerah. On the way ke Penang lagi 40 km. Ya. Kita dah sampai Kulim. Dari Kelantan sampai ke Kulim. Singgah Petron kejap. Masuk dalam ni. Masuk Family Mart ya, cari barang. Cari aiskrim. Tengok. Sini baru tak hujan. Daripada Pasir Putih hujan lepak. Beli apa Tak tahu kaunter satu lagi tak buka? Tutup Tutup. Beli aiskrim. Thank you. Dah dapat aiskrim. Aiskrim macam. So dah boleh bergerak. Kita sambung perjalanan kita ke Penang. Tu. Ada tunggu lah. Tukar driver. Kita tukar driver. Tadi daripada Pasir Putih sampai sini saya drive. Tukar ayah buah pula. Akhirnya kita sampai ke Pulau Pinang. Kita bertolak asal pukul 10 tadi. Dalam hujan lebat pukul 11 lebih ya. Hari ni kita dah sampai ke Pulau Mutiara, Pulau Pinang, the land of nasi kandar. And then kita menuju ke Deng Maju. Lapar ni. Lapar, betul-betul lapar. Sejarah ni paling lama Penang ni macam lebih. Kita run kereta boleh lock 100 km sejam je. Lock speed. Di atas jambatan Pulau Pinang. Kejap lagi kita pergi terus ke Deng Maju. Akhir hari ni sampai Penang kok. Nasi naik sampai juga. Dari jalan okey, jalan ni buat apa okey? Jalan okey. Apa macam nak buat okey pun? Kita dah on the way ke Deng Maju. Makan dulu lapar. Masuk Penang biasa macam biasa. Kita kena guna ni kawan baik kita ni. Kalau tak memang huru hara. 300 meter lagi. Kita pun nak parking pakal lah tepi tu kan. Sampai dah. Kita sekarang ni dekat Deng Maju. Deng Maju restoran. Sampai Deng Maju. Makan nasi kandar dulu. Okey. Kita kat Deng Maju, nasi kandar tengok. Dia goreng lamb shank. Kalau goreng lagi sedap kan rasa. Biasa makan lamb shank kan biasa macam tu kan. Rangup rangup. Berapa satu bang? 41 eh? Ayam. Semua ada. Oh, lapar eh. Kepala ikan tak ada eh? Ada. Oh, kepala ikan ada.
Sekejap lagi kita order. Oh, banyak lah. Lagi? Sudah masuk? Macam-macam ada. Macam-macam lauk ada. Oh, lapar. Tengok ayah order macam-macam. Orang dia besar sampai belakang. Lagi? Sudah ada? Sudah lagi? Mulai ikan? Mulai ikan lagi bang? Tak sabar nak makan. Begini ya cerita ni. Tak sempat nak buat video makanan. Kita buat video yang sudah habis. Habis saya tengok pun habis makan. Saya pertama kali makan bro. Pertama kali makan ni. Pertama makan ni. Sedap, memang ni. Terbaik. Baik mana ya? Sekarang ni kita dah sampai pulau dalam Penang. Sekarang kita kat Padang Kota Lama. Padang Kota Lama. Tadi kita makan nasi ikan daging maju. And then now kita nak makan pasembok. Pasembok di Medan Selera Padang Kota Lama. Oh, besar betul lah kapal cruise. Bila nak naik cruise pula. Kena adjust kali ni. Siapa nampak kapal? Ada kapal cruise ship. Ni dia panggil Komplek Medan Renung. Kita ada buat juga lah review pasembok. Tapi kalau kira pasembok sini antara paling sedap. Nama apa pasembok Karim. Tak ingat. Tak ingat. Tak ingat nama kau. Kita masuk. Tengok kapal cruise besar. Sini dia banyak pasembok ada. Jeruk ada. Pasembok Haji OS Ibrahim. Inilah Gani pasembok. Lama betul. Oh. Hai. Terus ke Gani pasembok. Pantai ni. Kita nak pergi Gani pasembok. Makan pasembok tepi pantai di Padang Kota Lama. Sedap. Oh, sedap. Oh, dah. Sedap. Ramai orang. Penuh. Orang memang ramai. Suasana tepi pantai hari ni. Sampai-sampai datang Penang Rani kereta. Settle makan dekat Padang Kota Lama. Sekarang ni kita nak keluar, nak pergi ke Relau kejap. Nak pergi jumpa legend perlombaan Penang, Abang Mibaria. So saya ni sebenarnya saya nak tunjuk kapal ni. Kat depan ni ada kapal apa? Enter of the Sea daripada Caribbean Cruise Ship. Tapi tak nampak Ni lah suasana pada Kota Lama Penang. Ramai orang meriah sini, meriah. Penang di waktu malam. Kita nak menghala ke Relau. Isi minyak sekali lagi di Shell Nibong Tebal, Penang. Kita nak pergi ke Relau. Lepas ni kita fikir macam mana perjalanan ni. Kita dah sampai di Relau. Relau ni dia area, semua area kawasan perumahan lah. Kawasan
kawasan perumahan orang kerja. Pagi keluar kerja, malam-malam keluar sini. Datang balik balik sini. Ni ada medan selera. Kita nak pergi jumpa kita punya kawan, kita punya legend Penang, Abang Mi Baria. Ni kawasan kawasan medan selera kereta kita park sini. Mami. Bagus. Abang Mi duduk sedang bekerja Kita duduk Jom atas. Ni geng-geng kita ni Penang. Kita on the way keluar daripada Pulau Pinang. Sekarang ni kereta ni daripada beberapa hari kita running sampai Pulau Pinang. Sekarang ni ada dalam 850 kan? 850 km running. So kita balik, on the way balik ni adalah kita dapat lagi dalam 350 km. Jadi 1000 lebih lah, 1000 lebih. And then beberapa hari running lagi dah boleh dyno lah. So kita sekarang ni atas Jambatan Pulau Pinang. Jambatan Pulau Pinang menuju ke Sebal, and then menuju ke Gerik, and then nak balik Kelantan. Tapi dapat perkabaran tadi banyak area daripada Jeli ke Tanah Merah tu air dah lintas jalan lah. Air dah naik, ada yang terputus hubungan. Harap bila kami sampai ni air dah mula turun lah, dah boleh lalu. Okay, apa-apa nanti kejap lagi kita update perjalanan seterusnya. Okay, kita dah sampai ke Shell Gerik. Kejap lagi nak climbing Banjaran Titiwangsa, menghala ke Jeli, Tanah Merah, Pasir Putih. Tapi ya, ada banjir area Jeli ada banjir lah. Jeli ke Tanah Merah tu naik air, jalan ada air melintas jalan. Tapi tak tahu kami boleh lalu ke tak. Kita cuba. Sekarang ni kita isi last ni, isi minyak full tank, and then terus ke Jeli terus balik. Ya, satu hari suntuk lah. Kami bermula pada pukul 11 pagi, and then sekarang ni dah pukul 12 malam. Dah 13 jam atas jalan raya. Dan kita menghala balik on the way balik. Kita isi minyak sekali lagi, and then gerak balik. Kereta pun dah comok sebab hari ni hujan. Dia memang hujan teruk lah. Kita dah sampai ke Machang. UiTM Machang. Berapa agak hari ni kita running ni? Berapa kilo? Sekarang ni 856 kilo hari ni. 856 kilometer hari ni. Mana kalau tambah 200 kilo lagi Sama Bangkok. Apa susah Bangkok? Kurang apa lagi ni tu pun kalau kita jalan semua Kita kena pergi. Kalau kita
duduk makan apa semua, duduk apa buah apa ni eh. Tak, kita saja buah nama. Adalah tolok lagi dalam 4 jam betul. Ya. Apalah sampai Bangkok lah.